Jadi macam yang kita fikir tu susah hanya nak sayang Nabi lebih daripada yang lain. Dengan tahap ujian kita, hidup kita ni, kita sayang orang lain lebih. Hidup kita daripada kecil kita diajar sayang mak ayah, sayang suami, sayang isteri, sayang keluarga lebih. Tapi bagaimana kita nak menghadirkan kasih sayang lebih-lebih lagi manusia tu kita tak pernah tengok, kita tak pernah jumpa, kita hanya dengar sahaja. Dan itulah kekuatannya pada keimanan seseorang itu. Dan kalau kita ingat dalam khutbah terakhir Nabi menyampaikan, sampaikanlah kepada mereka yang tidak hadir di sini pada hari ini, mudah-mudahan yang tidak hadir itu lebih memahami daripada yang mendengar terus daripada ku di sini. Maknanya Nabi mengharapkan orang yang selepas itu termasuklah kita dengar dan kita lebih faham. Kalau kita tengok perjuangan yang Nabi hadapi, bukanlah satu perkara yang mudah, tapi semuanya untuk kebaikan seluruh umat. Patah galah di tepi perigi, tempat musafir menumpang hidup. Akhlak indah warisan Nabi menjadi pedoman sepanjang hidup. Burung merpati terbang tinggi, singgah sekejap di pohon jati. Santun pekerti amalan Nabi, menawan insan melembut hati. Jadi bayangkanlah Nabi walaupun dah lebih 1400 tahun Nabi tak ada, tetapi namanya masih segar lagi. Malahan dengan kisah-kisah yang disampaikan, ramai yang memeluk Islam walaupun asalnya mereka tu jahil, mereka itu bukan Islam. Sebagai contoh, seorang sahabat pernah berforum dengan saya. Dia berkongsi pengalamannya macam mana dia boleh masuk Islam, iaitu Abang Adam Kori. Abang Adam Kori, Dragon, kalau tak faham. Oh, tahu dah dengan Dragon, KL Gangster. Abang Adam Kori ni, dia pernah dulu dia sebut, sebelum dia masuk Islam, dia kata, kalaulah Islam ni benar, tunjukkan aku Muhammad, dia kata macam tu. Dia minta tunjuk kat dia, kalau betul lah Islam tu benar, tunjukkan aku Muhammad. Dia lebih kurang lah yang dicerita lah, lebih kurang. Jadi entah macam mana malam tu dia bermimpi bertemu dengan seorang lelaki, yang mana lelaki tu berpakaian serba putih dan dia tak dapat nak tengok wajahnya sebab cahaya tu terang sangat. Dan dia yakin tu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan esok tu bila dia bangun pada tidur, dia terus kejut kawan serumah dia, cepat bawa aku pergi masjid, aku nak mengucap dua kalimah syahadah, nak masuk Islam. Dan Abang Adam Kori yang baru masuk Islam sejak daripada tahun 2012 tak sahabat saya sampai ke hari ini, lebih daripada 17 orang sahabat yang dia telah berjaya Islamkan. Kita yang Islam daripada kecil ni sekok seorang pun tak dapat. Macam mana kan? Sebab kadang-kadang kita dengan diri sendiri pun kita tak dapat nak bawa kan, nak bawakan Islam tu betul-betul dalam hidup kita. Tetapi yalah, bab kata pesan Tuan Guru Harun Din ni, jangan kita berdakwah, jangan kita tunggu alim pun nak berdakwah sampai jadi alim. Jangan tunggu kaya pun nak sedekah sampai jadi kaya. Ya? Jadi jangan risau. Saya macam malam ni kan datang masjid macam ni, masjid ni tak berapa besar, kecil. Saya sangat suka sebab dia duduk tu padat dalam ni kan. Saya tak apa suka ceramah kat luar. Sebenarnya kalau tanya saya lah, saya lebih suka ceramah kat dalam macam ni, dan ramai, padat. Sebab macam masjid ni pun memang hari-hari macam ni, saya tahu. Jadi kan semua macam fikir ya ke, mudah-mudahan jadi ini asbab permulanya kita memulakan satu benda-benda baik. Jadi dunia yang kita kumpulkan dalam dunia ni semuanya untuk kita tinggalkan. Akhirat pula kita siapkan bekal untuk kita datangi. Itu sebabnya selalu saya sebut, dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Macam kita tengok sahabat-sahabat kita yang daripada Bangladesh kan? Cuba kita tengok, apa kau jual? Konjo je. Makan nasi lauk bawang kari kan? Sebab tu murah, duit simpan. Setiap minggu dia hantar balik. Dia tengoklah baju dia pakai, baju kuning, seluar hijau, kasut biru, bantal lah, pada peduli kan.
jalan sama jantan pegang tangan, sebab dia tahu Malaysia ni bukan tempat tinggal. Tapi bila balik, bila dia dah penat, dah kerja 10-15 tahun, dia balik Bangladesh dah senang, semua dah ready kan, rumah besar, kereta besar, bini pun dah besar kan. Macam tu juga kita, dunia ni bukan untuk kita kumpul-kumpulkan, akhirnya kita tinggalkan. Buat apa kita kumpul-kumpul kan, akhirnya kita tinggalkan. Macam kita naik kereta, kita naik, kalau kita pergi highway kan, lalu lebuh raya, kita berhenti dekat hentian rehat dan rawat R&R. Komen cantik R&R. Kalau ada setengah tempat R&R siap dengan landscape dia, taman permainan dia, tempat makan dia, toilet dia bersih, surau dia, open air, cantik. Tapi cantik-cantik belum pernah lagi orang sampai ke R&R kata aku ingat pernah buat rumah kat sini. Tak ada. Minta maaf cakap lah bahasa, berhenti tu makan, berak, jalan kan, makan, buang air, minum, jalan. Ataupun belilah jajan-jajan bekal kan. Yang naik bas ekspres pun turun sekejap, yang kencing naik bas balik, betul tak? Ada setengah orang tu langsung tak berani turun sebab takut kan, turun tak jumpa bas balik. Ada pernah jadi kan, turun dia naik lah lain mak bas pula, pergi Terengganu pula dia nak pergi Kelantan kan. Tu sebab kata tadi, tempat hentian rehat sementara kan. Jadi bila kita menambah bekal akhirat banyak-banyak, mudah-mudahan tak sabar nak balik ke hari akhirat. Sebab kita dah hantar banyak bekal. Tu yang mati tu tersenyum macam gembira. Tapi kalau kita kuat sangat fikir dunia, kita akan jadi berat. Kan, 3 tanda orang cinta dunia. Sebab apa? Pernah Nabi beritahu akan tiba masanya nanti kan, bangsa-bangsa seluruh dunia akan mengerumuni kamu seolah-olah ingin menjamah hidangan, kata Nabi. Orang Islam ni nanti akan tiba masanya seluruh dunia, bangsa-bangsa seluruh dunia akan mengerumuni orang Islam ni macam nak menjamah hidangan. Sahabat tanya, kenapa? Orang Islam tak ramai ke masa tu? Bahkan bilangan kamu begitu ramai sekali, tetapi tak ubah ibarat buih di lautan. Buih di lautan maknanya tak kuat. Kena angin pecah, tak kena angin bukan pecah sendiri, usik pecah, tak usik pun pecah. Nah, buih bukannya belon, no, buih. Dan dihilangkan, dihapuskan perasaan takut di kalangan hati musuh-musuh Islam. Dia tak takut pun Islam. Cakap lah jangan pun lagi dia main lagi kita ada. Kan? Kenapa jadi macam tu? Nabi kata kerana pada ketika itu umat Islam dilanda penyakit wahan. Penyakit wahan tu penyakit apa? Cinta dunia dan takut mati. Terlampau cintakan dunia, takut mati. Tengok orang Felda ni, kadang-kadang buat rumah makin besar, makin lawa. Buat 5 bilik, 7 bilik, biar semua orang dapat bilik seorang satu. Siap 2 orang yang tinggal kat rumah. Kan? Raya pun ni tak balik, ini tak balik, contoh kan. Tapi siap tak salah, tapi kadang-kadang mempersiapkan tu kan, kita fikir untuk kemudahan, tapi sebenarnya untuk kita tinggalkan. Cinta dunia, takut mati. Bila dah terlampau sayangkan dunia, takut dia untuk mati. Sebab tak sempat lagi aku ni nak menikmati kan apa yang aku ada. Nanti besok kalau dah mati, rugilah orang lain yang ambil. Tu kata Syekh. Kalau kita tengok dalam kisah Iskandar Zulkarnain, salah seorang raja yang paling beriman dan bertakwa, kita tengok macam mana dia kata, kalau aku mati nanti, pastikan kamu buat 3 perkara. Dia beritahu dekat tentera-tentera dia. Yang pertama, yang usung jenazah aku tu pastikan tabib yang hebat-hebat. Zaman tu tabib, zaman kita sebut doktor. Yang mengubat lah, tabib. Yang handal-handal tu usung jenazah aku. Yang kedua, waktu usung jenazah aku, pastikan kau taburkan segala harta kekayaan dunia yang aku ada. Taburkan sepanjang perjalanan pergi ke kubur. Dan yang ketiga, waktu kau usung jenazah aku tu, pastikan tangan aku tu terkulang tu biar orang nampak tangan aku ni. Semua tanya, kenapa kau nak buat macam tu? Nabi beritahu, tabib yang handal-handal tu nak bagi tahu supaya biar orang nampak betapa hebat pun tabib tu, doktor tu, perawat ni, dia takkan dapat menghalang kematian daripada berlaku.
Kadang-kadang bila orang dah nak meninggal ni kan, masa dia sakit tu kan, masa tu orang nak masukkan darah, masa tu lah tak jumpa urat, masa tu lah sahabat saya baru je meninggal dunia pagi tadi, pukul 2:30 pagi tadi. Dan sebelum saya ke sini, sempatlah saya mandikan jenazah dia sekejap sebelum saya pergi ke Keratung pagi tadi. Dan kalau ikutkan, dia sepatutnya ada pembedahan nak keluarkan stand daripada jantung dia, esok sepatutnya. Tak sempat, dia kena serangan jantung. Kan? Nak kata apa? Perancangan kita kan? Adik saya tahun lepas, Januari 2025, tahun lepas, tengah main bola sepak, dia tak adalah kata, dia terkena bola sikit dekat dada dia, bukan kuat pun, kena slow, tumbang. Adik saya usia berapa tahun? 38 tahun. Adik saya nombor 3. Tak ada sakit apa. Kemudian masa tu lah yang kawan-kawan dia, ada orang ajak dia main bola. Dia memang dah aktif main bola lah. Ada orang ajak dia main, dan petang tu dia main dengan geng yang bukan yang biasa dia main. Kan dia kan ada geng-geng yang dia biasa main. Ni geng ni nak cukupkan tim, tak cukup tim, dia pergi main. Jadi semua tak biasa dengan dia. Bila dia tumbang, masa tu orang tak tahu nak buat apa. Oh ni buat CPR betul ke tak betul ni? Sebab kita bukan semua orang ada kemahiran ni. Masa tu telefon pula, adik saya tumbang tu dekat Padang USM Nibong Tebal. Kalau siapa yang tahu Nibong Tebal ni, dia sempadan dengan Paik Bunta, dia sempadan dengan Kedah, Perak dan juga Pulau Pinang. Jadi jarak masa daripada Padang USM Nibong Tebal ni, paling dekat hospital Paik Bunta, 5 minit dia perjalanan. Tapi bila telefon hospital Paik Bunta, luar bidang luar kawasan, dia tak boleh datang, ambulans tak boleh datang. Masa tu lah, ni bukan kawasan dia. Masa tu lah ambulans tak ada. Masa tu lah driver ambulans tak ada. Kan? Adalah orang suruh saya buat komplain, saya kata tak nak lah, biarlah. Bukannya boleh hidupkan adik saya pun, saya kata. Lepas tu, bila akhirnya yang budak-budak tadi bawa papa adik saya bawa ke hospital. Kan? Saya nampaklah gambar adik saya masa sampai dekat stretcher tolak kan, katil nak tolak, nampak tangan adik saya macam ni lah. Saya dah tak ada lah. Memang disahkan dalam postmortem adik saya dah meninggal dekat Padang lagi. Nak kata apa, bila sampai masa kita tak boleh nak tolak, kita tak boleh nak cepatkan, nak lambatkan, tak boleh. Itulah masa. Itu sebabnya kalau atas dunia ni nak buat benda-benda tak baik ni, kata Syekh Ibrahim Adham, jawab 3 soalan. Yang pertama, bukan 3 soalan, jawab 5 soalan. Pertama, jangan kau cari satu tempat, kata Syekh Ibrahim Adham, cari satu tempat yang mana Allah tak nampak kau. Mana datang? Semua tempat Allah Ta'ala nampak. Kedua, jangan makan rezeki yang Allah bagi, makan rezeki lain. Tak boleh, semua Allah bagi. Yang ketiga, jangan duduk atas muka bumi Allah. Ada satu tanah kat Keratung tu, tak tahulah siapa punya. Kau boleh duduk situ, itu pun Allah punya. Keempat, waktu malaikat mau nak cabut nyawa kau minta tangguhkan. Besok dia datang. Aku dah hal ni. Kau boleh lah, memang tak boleh. Dan yang kelima, waktu nak dimasukkan kau ke dalam neraka, kau minta penjaga neraka ni, nanti dulu bagi aku ibadah dulu. Nanti kau tentu kalau aku masuk syurga, kau masuk neraka. Memang tak dapat. Akhirnya jangankan 5, satu soalan pun tak boleh jawab. Tu yang tadi kata cerita tadi, tabib yang handal-handal tadi tak boleh nak selesaikan. Siapa yang kata Iskandar Zulkarnain tadi. Yang kedua, yang kata taburkan harta kekayaan kamu sepanjang perjalanan pergi kubur, kamu akan nampak orang berebut-rebut ambil harta tu, kamu tak boleh buat apa-apa. Berapa ramai orang kaya dekat dalam Felda ni. Besok bila mati anak-anak berebut, yang dah mati tak boleh cakap apa. Dulu kau main garang, jangan berebut, harta ayah ni masih hidup lagi, kau main lagi. Tapi bila ayahnya dah tak ada, apa hal pula? Alung tu pahit sangat dengan ayah, bukan main lagi. Apa yang Angah ni tak ada hak ke? Wah, meladuh masa tu. Masa depan ayah tak boleh cakap. Itulah realitinya. Masa itulah yang berguna bukan harta tu tadi. Yang berguna adalah didikan pada anak tu supaya tak berebut harta tu. Itu sebenarnya. Sampaikan anak-anak, tak apalah lu ambil lah lu. Lu tak nak, tak apa, Angah ambil lah. Angah lagi perlukan harta ni.
Sudahnya kata tak apa, rumah ni kita tak payah jual, tak payah apa, biar kita bela elok-elok, nanti setiap kali raya kita balik rumah ni. Macam tu. Itu baru betul. Dan yang ketiga, kenapa dia suruh nampakkan tangan dia ni? Supaya nak tunjuk dekat semua orang, bila tengok macam mana kamu lahir dulu tangan kosong, mati pun tangan kosong, tak ada bawa apa pun ke dalam kubur. Tu ya. Contoh paling senang kita tengok kan. Contohlah, saya nampak seorang mana tengok nak tengok sekejap, nak tengok tu abang tu kan, tengok so dia pakai jam cantik, jam dia tu, jam kan, pakai jam kan. Kalau saya tanya jam tu jam siapa, saya akan tanya jam tu jam siapa, jam kita pakai jam siapa, apa jawab kita? Jam siapa tu? Kita akan jawab apa? Jam saya. Semua jawab jam saya. Soalan kedua, tangan tu siapa punya? Tangan siapa punya? Allah punya. Tangan, diri kita Allah punya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita katakan. Kepada Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Badan kita, diri kita pun kan kita punya. Macam mana tergamak ngaku jam tu kita punya? Contoh kan? Betul tak? Tu sebab bila dah mati tu semua tanggal. Ni tanggal, ni baju ni pun tanggal. Baju ni paling mahal, buka juga. Jam baju murah pun buka juga. Kain putih tu lah. Kan? Macam mana kita pergi umrah, kita pergi haji, pakai kain putih. Tak ada siapa pun tengok, woi kain ni bagus ni mau bonia ni. Tak ada. Siapa dah pergi umrah, pergi haji, dia tahulah. Dia tengok daripada negara-negara miskin, kain cadar dia pakai. Bila peluh, nampak badan. Betul tak? Nak tunjuk level kita. Kan? Tu lah kata tadi. Kadang-kadang kita lupa, tu bukan kita punya. Kan? Benda-benda baik. Kan? Tapi, tak salah kita ni mengajar dunia. Tapi, kerja dunia sekadaran untuk bekal hari akhirat. Dan salah satu usaha kita, kita tahu akhirat ni selamanya. Akhirat ni selama-lama. Akhirat ni seksa, azab. Kalau kita tengok peristiwa Isra' wal Mi'raj tu digambarkan macam mana orang tak semayang, macam mana hentakkan kepala sampai hancur, dah hancur elok balik, hentak lagi, hancur elok balik, hentak lagi. Sakit ni, sakit, merau-rau, elok balik. Tak mati-mati. Kerana apa? Pada hari kiamat nanti kematian itu sendiri dimatikan. Satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Itu sebabnya bila orang kafir tu, Allah Ta'ala tanya, berapa lama kau duduk kat dunia tu? Tak sampai sehari. Tak sampai sehari sebab akhirat selamanya. Kan? Atas dunia, kita heboh dengan orang marah kita, orang buat kita, orang cakap kita. Saya ingat arwah abah saya tu. Ada orang kutuk-kutuk saya ke, cakap saya macam-macam, arwah abah saya. Marah kalau saya balas balik ke orang tu. Arwah abah saya kata, orang tu kutuk kau, tetangga ke cuping telinga kau. Tetangga ke cuping telinga kau. Tak ada, habis, peduli lah. Orang tu nak cakap, kita fikir satu je, orang yang suka bercakap di belakang kita takkan pernah berada di depan kita. Tengok tak belakang ni, cari dia, tengok tu tak betul, tengok tu tak betul, tu tak betul, tak ada kerja lain. Bila kita layan dia, kita pusing pandang dia, sudah dengan kita tak boleh nak ke depan. Peduli lah. Kan? Orang masjid buat program salah, tak buat program salah. Semua cakap, kenapa panggil Samsul Bat pula? Tak ada penceramah lain ke? Ni banyak cakap kau. Kan? Contohlah. Kan? Lepas tu nak masak apa ni? Masak ni salah, masak tu salah. Semua komplain. Dia datang tolong tidak ni. Kan? Iya. Tu sebab kadang pedulilah. Program banyak. Program banyak. Tengok masjid yang program banyak kat situ, ke tempat kita. Dia cakap, wah, dengan muka-muka sekali. Kan? Kita pun jawab, program kita banyak, sebenarnya engkau yang tak ada. Macam tu. Ya, sebenarnya untuk makluman semua, siapa yang baru datang malam ni, selamat datanglah diucapkan. Saya tahu ada orang yang tak pernah datang dari Samsul Debat malam ni, datang dia. Jadi selamat datanglah diucapkan. Tapi nak ucapkan, nak bagi tahulah kat semua, untuk makluman semua kat sini pun boleh kata hampir setiap hari ada kuliah.
ada guru takmir mengajar kan. Malam ni sepatutnya giliran Ustaz Hamzah malam ni. Terima kasih Ustaz Hamzah bagi laluan kat Samsul Debat malam ni. Ustaz Hamzah ada datang, Ustaz Hamzah minta izin lah. Kalau di Sabah Sarawak, dia tak batal program malam tu. Dia takkan batal kuliah yang sedia ada. Habis tu baru sambung sama Samsul Debat. Dia buat macam tu. Tu bagus pula dia, sebab Sarawak kan maghrib tu semua awal, Sabah lagi awal. Kita ni memang dah lambat kan. Dan untuk makluman semua, Ustaz Hamzah dan ustaz-ustaz guru-guru takmir yang mengajar setiap malam tu ilmu dia jauh lebih mendalam daripada Samsul Debat. Jadi rugi tak datang. Jangan tak datang. Lepas tu kalau datang, bab kata Imam Syafi'i, ilmu tu ibarat ibarat haiwan buruan. Kalau nak tangkap dia, kena tangkap dengan mata pena. Macam tu. Haiwan buruan nak tangkap kena ada senjata dia. So senjata ni menganga je sampai habis, apa pun tak dapat. Okey tak ceramah tadi? Okey. Siapa ceramah dia? Samsul Debat. Dia cerita apa? Sama je. Dah aku tak salin, sama je. Macam mana kan? Contoh. Tapi saya faham. You all pakai ni kan, you all pakai handphone. Saya tahu. Lepas tu ni ada pula dalam record video Samsul Debat. Nanti dia akan keluar dalam YouTube, boleh tengok balik, tak apa. Jadi dalam kesementaraan itu, apa yang kita nak cari ni? Kita nak cari nanti besok, di hari akhirat besok, kita nak cari apa yang disebut sebagai syafaat. Syafaat. Syafaat ni macam mana? Syafaat ini adalah kemudahan. Iaitu kalau kita tengok Nabi kita, ada dalam banyak-banyak doa Nabi, ada satu doa Nabi yang tak makbul sampai hari ni. Faham? Lama ke tak ada? Lama sangat ke tak? Itu orang tuan-tuan. Tak ada, macam cakap, macam syafaat ni kemudahan. Ada satu doa dalam banyak-banyak doa Nabi, ada satu doa yang Nabi mohon tak makbul baik ini. Dalam banyak-banyak doa Nabi, ada satu doa Nabi yang tak makbul sampai hari ini, iaitu Nabi doakan agar umat Islam bersatu padu. Sampai hari ini tak dapat. Dan kalau kita tengok ada satu perkara pula, perasan tak dalam Nabi-Nabi lain kan? Kalau Nabi Nuh, Nabi Musa kan, kalau berlaku apa-apa kan, dia kata, ya Allah, kau turunkanlah balasan pada mereka ni semua, betul tak? Tanpa datang bantuan Allah, tenggelam semua kan. Kalau Nabi Lut, tengok macam mana terbaliknya bumi. Tapi Nabi kita tak pernah doa macam tu. Sebab apa? Nabi simpan kuota ni jadi syafaat untuk kita. Akhirat nanti Nabi boleh bagi syafaat. Kalau kita tengok ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, kita flashback balik. Sebab hari tu ceramah Isra Mi'raj, apa ceramah Isra Mi'raj itu? Semua ceramah Isra Mi'raj, ingat kita? Tak ingat dah tahun ni. Peristiwa Isra Mi'raj tu bila PUBZ. PUBZ. Ingat PUYUP ni, PUBZ kan. PUBZ dia beritahu macam mana peristiwa satu tangga yang daripada Masjidil Aqsa, lepas Nabi jadi imam. Tengok kan Nabi jadi imam tu, istimewa Nabi ni. Sampai je dekat Masjidil Aqsa, Nabi jadi imam, kemudian makmumnya adalah para anbiya mursalin, para nabi dan para rasul semua jadi makmum. Nabi kita jadi imam, salat sunat 2 rakaat. Dah habis tu Nabi haus. Maka Nabi beritahu, aku haus nak minum. Maka malaikat Jibril tunjukkan 2 bekas air, satu arak, satu susu. Mana satu kau nak? Nabi pilih susu. Maka kata Jibril, Muhammad membuat pilihan yang tepat. Kalau dia pilih arak, maka ramailah umatnya akan sesat. So Nabi pilih susu. Nabi pilih susu, kemudian Nabi naik satu tangga. Bermulalah pula Mi'raj. Naik satu tangga. Jumpakan Nabi Ayub lah, jumpakan Nabi macam-macam Nabi. Sampailah Nabi jumpa dengan Allah. Bila jumpa dengan Allah, maksud tu Allah Ta'ala, bila nampak Allah, Nabi tu sujud. Allah Ta'ala beritahu, dongakkanlah kepalamu dan bermohonlah.
Suruh Nabi jangan sujud, bangun, pandang Allah. Bila menghadap Allah, bermohon. Apa cara Nabi kita mohon? Nabi kita mohon apa? Nabi kita sebut, kau bagi kelebihan kepada Nabi Sulaiman macam ni, kau bagi Nabi Musa boleh berkata-kata denganmu, kau bagi Nabi Isa AS ni dapat menyembuhkan penyakit sopak dan kusta, dan juga kau jadikan dia kelebihan dapat menghidupkan yang mati, dan kemudian kau bagi kelebihan pada orang ni. Akhirnya Nabi tak minta satu pun untuk diri dia. Bila Allah suruh minta, Nabi sebut kelebihan Nabi Sulaiman, kelebihan Nabi Ibrahim, kau bagi kelebihan ni, kelebihan. Akhirnya untuk dia tak ada pun. Sebab apa? Sebab apa Nabi tak minta? Sebab Allah Maha mengetahui Nabi kita ni buat macam tu kerana kau dah, Nabi kita puji Allah bagi terbaik dah untuk Nabi-Nabi dan Rasul yang lain ni. Untuk aku ni terserahlah kau nak bagi apa. Itu Nabi kita. Cuba kalau kita, Menteri Besar Pahang panggil AJK Masjid, datang ke pejabat, belum minta lagi dah siap senarai. Ada apa-apa nak minta ke? Tak ada, dah siap lah. Ni Muhammad Datuk Seri ni dah siap dah. Kami kalau boleh dekat masjid kami ni, kalau boleh nak inilah, nak itulah, nak inilah, dah 3 muka surat. Tapi Nabi kita serah pada Allah. Dan apa Allah Ta'ala beritahu? Wahai Muhammad, aku angkat kau sebagai kekasihku. Satu. Aku jadikan kau sebagai penyampai berita gembira dan amaran buat umatmu. Sebab apa? Berita gembira, dah tengok syurga macam mana, dah tengok neraka macam mana. Kongsikan pada semua umat kau, bagi tahu. Dan aku berikan keutamaan kepada umatmu pada hari akhirat kelak. Umat Nabi Muhammad dapat keutamaan. Dan aku jadikan umatmu sebagai sebaik-baik umat. Baik apa? Gaduh. Tapi tetap kita terbaik. Tanpa merendahkan martabat para Nabi dan Rasul yang lain. Semua merayu kepada Allah. Ya Allah, bagilah kami jadi umat Muhammad. Tolonglah ya Allah bagi kami jadi umat Muhammad. Tak dapat. Kita yang dah jadi umat Muhammad ni, relax aja, tak ada apa-apa. Nampak tak? Orang lain berhati-mati nak tolonglah bagi kami jadi umat Muhammad. Sebab tengok kelebihan yang bagi pada Nabi kita ni. Dan bila Nabi kita dah hujung sekali diberikan, aku berikan kamu, kurniakan kepada kamu panji liwa ulham, yang mana para Nabi, para Rasul semuanya akan bernaung di bawah panji itu. Kalau baik panggil kita, dapat kita bernaung bawah panji sama. Jadi kelebihan-kelebihan yang bagi pada Nabi ni, dan Nabi letakkan, Nabi bagi peringatan, Nabi bagi tahu semua, belum sempurna. Tidak beriman seseorang kamu sehingga aku lebih dikasihi berbanding anak-anak, kedua ibu bapa dan manusia selainnya. Nabi suruh kita sayangkan dia. Kenapa? Kerana Nabi terlalu sayangkan kita. Banyak tanda Nabi sayangkan kita. Antaranya, ya Allah, umat aku jangan kau bagi umur panjang-panjang, ya Allah. Itu pun tanda Nabi sayang. Heran pula kita kan. Patutnya kalau sayang, biarlah kita ni panjang umur kan. Tak, Nabi kenal umat dia. Umat dia ni kalau panjang umur, lagi panjang cita-cita kan. Sebab apa? Bila Nabi minta umur lebih kurang macam Nabi je, umur kita pun kita kebanyakannya 60 tahun. Sahabat saya yang meninggal pagi tadi tu baru 52 tahun. Adik saya 38 tahun. Tapi orang Malaysia kebanyakan 60 tahun. 70 tahun bonus, 80 tahun ekstra, 90 tahun gegar vaganza. Kalau kita tengok tu je umur kita. Sebab apa? Kenapa saya kata? Sebab Nabi ni cerdik. Nabi minta umur jangan panjang-panjang supaya kita umur 50 dah mula slow dah. Aku dah 50 dah, tak ada nak fikir apa dah. Tak lama lagi aku pencen. Dia dah fikir dah nak pencen. 50 tahun nak mula pergi masjid dah. Nak mula pergi masjid. 60 tahun apa lagi aku dah kerja. Anak-anakmu dah lepas. Pagi Sabtu orang semua sibuk nak pergi sana pergi sini. Kita dengan kawan minum minum teh sokok. Tahulah sampai bila lah kawan kita seorang-seorang mati. Yang best kita ni yang sama-sama buka tanah kat sini tinggal berapa orang aja. Aku rasa kau minggu depan ni dia bergurau sama dia, nampak? Tak, itu sebab dia. Bayangkan kalau umur kita macam umat Nabi Nuh.
Umat Nabi Nuh 950 tahun. Kau berapa tahun lagi nak pencen bang? Adalah 700 tahun. Umat lama ni nak tunggu. Contoh lah. Silat-silat yang pasang kamera ni pun, Ustaz nanti dah habis kan, tolong off ni. Saya balik dulu. Dia pun balik. Tak nak tunggu kan? Tak. Sebab Nabi kedah. Tu sebab Nabi sayang kat kita. Kita tak nampak. Sahabat tanya, dalam ramai-ramai ya Rasulullah, siapa yang paling kau rindu ya Rasulullah? Sahabat ni tanya, siapa paling kau rindu? Nabi jawab, yang paling aku rindu adalah umat akhir zaman. Umat akhir zaman. Apa hal lah kau rindu dia orang ni? Ini terjemahan tau, tak cabut berat tau. Apa hal lah cakap ni 9 nak Nabi tu? Kenapa lah kau rindu kat dia pula? Nabi jawab, macam mana aku tak rindukan mereka, termasuklah penduduk-penduduk lumuk apa ni? Lumuk batu ni Dah lah lumuk batu pula isi Aduh, tak apalah kan. Yang nama tu unik kan. Jadi kenapa? Sebab bayangkanlah macam mana aku tak rindukan mereka. Mereka boleh taat pada Allah dan kepada aku dengan tahap tak sekalipun mereka berpeluang memandang wajah aku. Nabi kata. Sedih bila kita dengar, ya Allah, Nabi macam tu sekali, Nabi sayang kat kita. Pernah sekali nampak malaikat Jibril turun, pucat muka dia. Kenapa wahai Jibril? Kau kenapa? Jibril kata, aku tadi dapat tengok macam mana Allah memerintahkan penjaga neraka agar menyalakan nyalahan api neraka selama 1000 tahun. Daripada warna merah sampai menjadi putih. Kemudian diperintahkan Allah untuk menyalakan lagi 1000 tahun daripada putih sampai jadi hitam. Percayalah wahai Muhammad, kalau terbuka sedikit saja lubang pintu neraka tu, kalau terbuka walaupun sedikit macam sebesar lubang jarum pun, hancur dunia ni. Lepas tu Nabi tanya, Abi kau takut kenapa? Kau kan malaikat, kau tak ada dosa, apa yang kau takut? Apa jawab malaikat Jibril? Kata apa? Alangkan malaikat Azazil tu, yang semulia-mulia malaikat dulu pun Allah janjikan azab untuk dia abadan selama-lamanya. Ini kan pula aku, malaikat ni biasa-biasa ni. Malaikat Azazil tu iblis lah hari ni. Ya, kenapa iblis? Dia jadi iblis kenapa? Sebab dia sombong. Semua malaikat diperintahkan Allah agar sujud kepada Nabi Adam AS. Dia tak nak. Pahal pula. Aku ni diperbuat, dicipta daripada api, daripada tanah. Kenapa aku kena sujud ke dia? Itu sebab kalau ada orang sombong lah dekat sini kan, kat Katup ni, tu memang geng-geng tu lah. Sombong. Itu sebab sampaikan Nabi kata, tidak akan masuk syurga orang yang ada kesombongan di dalam hatinya, walaupun sebesar biji sawi. Sombong sikit je. Sombong ni pula ada 3. Ujub, riak, takbur. Ujub dalam hati, riak tunjuk ke orang, takbur cakap ke orang. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam hati, sedapnya suratku. Sendiri dalam hati je sebut, tapi orang tak dengar. Dia sendiri, itu ujub. Riak pula tunjuk, kau perasan tak aku azan tadi? Okey tak? Wih, sedap suara kau. Tahu tak apa. Dia riak. Yang tu nampak, dia tunjuk-tunjuk kat orang. Contohlah macam ada satu orang, dia boleh ada 3 sekali. Dia masuk dekat dalam masjid, dia tengok, dalam hati tu, dah berapa malam dah, aku paling awal. Dia paling awal datang masjid, dia pun semayang. Allah, buat semayang sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali dengar bunyi sliding door, ada orang masuk. Kop bunyi. Berbunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Biar orang nampak dia semayang. Nak tunjuk kat orang dia semayang. Tak mau bila dia sebut pula. Kau perasan tak siapa yang paling awal datang masjid beberapa hari ni? Dah 3 hari dah aku tengok engkau je. Tahu tak pun. Jadi dia ada 3 sekali. Jadi orang yang sombong tu apa nak sombong dengan apa? Kadang-kadang belagak kan, nampak ni kopiah ni beli kat Mekah. Ya ke? Jangan usik. Ni anak aku lagi ni. Dia belagak tu.
Alah, tengok tak apa, jangan pakai pula. Yelah, tengok made in Taiwan, beli kat Mekah. Siapa yang beli Mekah pun tak apa banyak made in Taiwan, made in China, selipar belagak. Selipar letak kat kaki tu boleh belagak. Macam apa? Manusia ni sombong pelik-pelik tu. Kadang-kadang berlagak untuk benda yang bukan kita punya. Tu saya cakap pada awal. Jadi itu sebabnya kalau kita tengok ni, Nabi sayangkan kita. Nabi sayangkan kita. Jadi macam mana nak zahirkan kasih sayang kita pada Nabi? Nak zahirkan kasih sayang kita pada Nabi adalah salah satunya kita buat sambutan pada Rasul. Tanda cinta kita pada Nabi. Kedua, kita nak mengenang perjuangan baginda Rasulullah SAW. Bukan senang. Nabi kena baling batu, Nabi kena hina, kan? Ingat Nabi balik daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj. Nabi balik satu malam, Nabi cerita ke Abu Jahal, aku sebenarnya baru balik ni. Nabi excited lah nak cerita. Aku malam tadi, aku pergi ke Masjidil Aqsa, lepas tu aku naik ke langit. Iya ke? Nanti dulu. Wih, sonok cerita ni, kata Abu Jahal. Kau tunggu aku kumpulkan orang dulu, nanti baru kau cerita. Sebab inilah peluangnya dia nak mengenakan Nabi kita. Maka dikumpulkanlah masa tu Nabi cerita di depan hadapan Bani Ka'ab bin Lu'ay, bercerita. Cerita. Abu Jahal kata, kau tengok betapa gila ni Muhammad ni. Satu malam, memang siapa nak percaya? Pada ketika itu terpecah pada 3. Ada orang yang 50-50 nak percaya ke tidak ni. Yang seorang tu percaya, yang ramainya murtad, tak percaya. Takkan. Sebab macam mana nak percaya? Zaman kita ni mungkin senang percaya, sebab zaman kita ni dah banyak jet-jet yang laju satu malam boleh selesai, boleh pergi ke mana juga, satu dunia ni boleh pergi, pantas sekali. Zaman dulu paling laju kuda tu pun sampai masa berhenti, dia penat. Macam mana cerita satu malam boleh selesai? Bayangkan kita kalau naik kapal terbang tak boleh selesai satu malam. Daripada Malaysia ni pergi kan 9 jam. Sampai kat sana, malam pula. Beralih pula masa, 5 jam beza dengan kita. Bayangkan, macam mana nak percaya? Saya selalu bagi analogi itu, kalau semut dia naik kat atas songkok saya ni. Lepas tu saya pun pakai nak pergi camah kat Singapura. Saya pun pergilah. Tunggu flight saya pagi pukul 6.30 naik. Lepas subuh tu naik flight sampai Singapura. Baru ada orang sambut saya. Semut yang tadi, dia duduk je dekat songkok tu, tengok macam ni kapal terbang pun ni. Wih, lawanya bermengari ni. Tengok air minum, geram pula nak turun minum air manis ni. Lepas tu sampai tapi dia tak turun. Puasa dia tu. Sampai dekat tempat ceramah tu, saya ceramah tu tuntang. Semut tu mendengar sekali kat songkok tu. Okey. Ramai orang Singapura ni datang. Dah habis ceramah tu, tengah hari tu bawa pergi makan. Dia pun tengok makan. Dah habis makan tu, naik kapal terbang balik. Sampai dekat airport dalam pukul 4 petang. Saya naik kereta balik semula ke rumah. Sampai ke rumah saya buka songkok saya, letak semut tadi turun. Dah pukul 6 lebih. Daripada 6.30 pagi sampai 6 petang. Semut tadi turun, jumpa geng-geng semut lain, excited nak cerita. Semut lain tanya, kau pergi mana? Pada pagi tak nampak. Aku pergi Singapura. Mati semut tu tergelak. Gila betul. Nak pergi dapur pun 3 hari nak pergi Singapura. Macam tu lah nak bagi gambaran, nak faham kan. Bukan senang nak percaya. Tetapi Sayyidina Abu Bakar pada ketika itu, bila Abu Jahal tanya, wahai Abu Bakar, kau percaya ke cerita Muhammad ni? Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Lebih daripada itu pun aku percaya. Itu sebab dia dapat jolokan nama Abu Bakar As-Siddiq, yang membenarkan. Jadi Nabi ni dalam satu malam ni Nabi dapat selesaikan. Kalau perjuangan Nabi ni, ya macam-macam. Orang hina Nabi, orang cakap Nabi gila. Nabi tengah semayang, tengah sujud, bini Abu Jahal, bini Abu Lahab ambil isi perut unta letak kat tengkuk Nabi. Fatimah marah masa tu. Nabi kata jangan, sabar. Nabi kata, Nabi tak balas. Mulia akhlak Nabi. Nabi berjalan ni, Nabi ni orang nak bunuh Nabi, orang tawarkan Nabi macam-macam. Kalau zaman kita hari ni dia akan sebut rasuah, satu istilah dia sakau. Satu, kenapa orang suka sangat sakau-sakau kan? Tapi masa tu bila Nabi kita ni, ketika nampak pengaruh Islam ni semakin kuat,
Nabi ditawar macam-macam. Nabi ditawarkan kedudukan dengan pangkat, Nabi kata tak, aku tak nak. Kan? Cuba kalau kita tuan-tuan, datanglah kan, ada wakil-wakil orang daripada tempat tertentu, kita nak cadangkan awak bertanding besok untuk dun kita. Awak lah sesatunya harapan kita. Wah, kita pun besok tu pakai baju batik ni semua. Jangan main-main. Songkok sengit lah sikit. Wah, ini lain macam gaya. Kenapa ni? Rupanya dia dah dapat bisikan-bisikan dah. Kan? Nabi tak nak bagi pangkat jawatan, tak nak bagi duit kekayaan, Nabi tak nak. Sampai kan, sebab mereka rasa terancam dengan Islam yang makin tersebar tu, dia kata macam ni lah, kita runding macam ni, kami sembah Tuhan kamu 2 tahun, kamu sembah Tuhan kami 2 tahun, nanti kita tukar balik. Nabi kata tak, Nabi tak nak. Tidak, Nabi kata la ilaha illallah, Nabi kata tak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dia tak nak kok. Akhirnya berbincang, bermesyuarat, kabinet kafir Quraisy ni, ketua-ketua kabilah ni berbincang, termasuklah seorang yang datang bincang tu menyamar jadi ketua kabilah, iaitu syaitan. Dia menyamar, pakaiannya cantik, segak, tegak badannya, smart muka dia. Dia digelar sebagai Syekh Al-Najdi. Datang perbincangan tu nak mengacau aja. Macam tu lah kalau orang datang mesyuarat nak mengacau tu, geng-geng setan. Yo, termasuklah parlimen tu, termasuklah DUN tu. Kalau datang bersidang, orang berbahas, dia macam ni. Kalau saya beritahu lah, dalam sidang DUN, dalam berbahas, saya biasa jadi pendebat. Kan, pendebat. Dia peraturan dia, bila kita bercakap, bagi untuk cakap, kalau nak bercakap, izin laluan yang berhormat. Macam tu ke? Sekejap lagi, duduk. Hak orang tengah bercakap, dia tak bagi kau cakap, jangan cakap. Itu je. Nak cakap tak, lepas tu cakap juga. Kan itu yang Sultan Johor dulu sebut sangka borok tu. Kan? Kita ada peraturan. Orang tu bagi cakap, baru cakap. Dah 3 kali kau minta dia tak bagi, kita tahulah dia tak berani. Pindahlah. Itu je. Itu maksud bahas. Seorang cakap, seorang diam. Lepas tu bila cakap tu pula duduk, bagi dia cakap habis, kau bangun jawab. Ini orang tu tanya tak habis lagi, kau bantai. La ilaha illallah. Macam mana? Malu dengan budak sekolah. Budak sekolah pun cikgu cakap, selagi cikgu tak suruh jangan cakap. Dah cakap dah itu. Itulah maksud dia. Kan? Macam mana boleh pergi ke situ tadi? Pasal apa tadi saya cerita pasal apa tadi? Pasal apa? Mesyuarat. Jadi syaitan ni datang masa berbincang, ketua kabilah ni ada bincang-bincang macam ni lah. Apa kata kita tangkap Muhammad ni? Lepas tu syaitan ni cakap, jangan, kalau kita tangkap lagi ramai ikut Islam nanti, semua orang sokong dia. Yang seorang pula kata, kita tangkap, kita seksa dia, jangan, lagi orang ramai kesian kat dia, lagi ramai orang ikut Islam nanti. Tak, iya pula. Lepas tu yang cakap ni jangan, ni syaitan dah lah. Lepas tu yang satu tu, kita bunuh ajalah Muhammad ni, itu terbaik, kata syaitan dia. Jadi tawarannya apa? 100 ekor unta untuk kepala Muhammad. Tender terbuka. Siapa dapat bunuh Muhammad, 100 ekor unta. Maka ketua kabilah tadi dah mengepung rumah Nabi, perjuangan Nabi. Itu yang bila ada orang cakap peristiwa hijrah tu, orang kata Nabi kita ni pelarian, tak betul. Kononnya Nabi ni pergi hijrah ke Madinah sebab nak lari pada orang nak bunuh ni. Bukan baru hari tu orang nak bunuh Nabi, dah lama dah orang nak bunuh Nabi. Tapi tu kampung halaman Nabi, Nabi kisah apa? Tu Nabi bagi berdakwah cara sembunyi-sembunyi, lepas tu cara terang-terangan. Bila terang-terangan, Nabi tak kisah, hantarlah orang baling, orang pukul ke orang ni, tak ada masalah. Nabi buat, Nabi hadap. Kan? Jadi kalau kata Nabi pelarian, tak betul. Nabi berhijrah kenapa? Kerana Allah perintahkan. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, kan, Nabi dia beritahu, wahai Muhammad, kau nampak tak tu, kata Jibril, itulah dia dah tunjuk di Bukit Tur Sina. Kau nampak ni Baitul Laham, kau nampak tak tu? Itulah tak lama lagi Allah akan perintahkan kau berhijrah ke sana. Dan masa tu nama tempat tu Thaibah. Thaibah tak lama lepas tu nama dia bertukar jadi Yathrib. Dan akhirnya hari ni Madinah Al-Munawwarah. Nabi masa tu apa? Pahal pula, tak ada. Tak nak lah, aku dah elok aku duduk keratung ni, langsung pindah sana pula. Tak ada. Dah elok-elok duduk Mekah ni, pindah sana. Tak ada.
Nabi diam sebab apa? Allah perintahkan. Nak kata apa lagi? Buat. Itu sebab bila Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Akbar, Allahu Akbar. Semayang, jangan banyak cerita. Balik lu, tengok drama lu. Tengok drama siapa? Si Set tu yang bergaduh dengan bini dia tu. Itulah yang dia saja yang kahwin dengan perempuan tu lah, yang drama ke-7 tu. Alah, buat tak tengok lah. Nampak. Saya tak tengok orang share dalam TikTok. Itu saya kata tadi. Mana kalau kita main bola lagi besar daripada Allah Ta'ala. Dah dengar tak? Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tahu. Semua orang tahu maksud dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahu. Yang main bola, last goal. Sekali gol, isyak dah. Lambat pula gol. Main takraw, last point. Main badminton, last point. Maknanya badminton, bola, takraw lagi besar daripada Allah Ta'ala. Itu sebab kalau kita tengok siapa yang dah pergi Mekah dengan Madinah kan, siapa yang pergilah, kita tengok tak macam mana bila azan apa jadi. Kalau kabut tu tutup kena senap, lantak lah kau ada orang nak beli ke tak. Semua nak pergi semayang ni. Ada yang dekat situ juga semayang, petang sejadah semayang. Itulah pengajaran dia. Saya malam ni Isra' Mi'raj, Maulud, Ma'al Hijrah, semua aku cover malam ni. Kan? Senang kan? Jadi perjuangan Nabi banyak. Nabi berjalan kaki 475 km daripada Mekah sampai ke Yathrib, dan jalan yang Nabi ikut bukanlah jalan yang biasa dilalui oleh manusia biasa. Begitu juga kita nak hidupkan sunnah Nabi. Ya. Nabi sebut faman ahya bi sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan satu sunnahku maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Tanya diri kita, apa sunnah yang kita dah hidupkan kat rumah? Apa sunnah yang kita dah buat? Apa usaha orang perempuan siapkan makanan-makanan sunnah yang ada kat rumah? 2 makanan sunnah orang perempuan kena siapkan untuk keluarga kita. Yang pertama, buah tamar. Yang kedua, madu. Faham? Oi, marah apa? Madu lebah. Cakap dia terang, Ustaz. Kan? Madu lebah. Ya, antaranya. Oh, berani kan. Bukan bermadu ke dia. Kan? Tapi ramai juga yang tak tahu. Kalau berkahwin, lebih. Kan? Sunnahnya, selain berkahwin itu, sunnah yang paling besarnya adalah adilnya itu. Adil itu meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Ramai orang salah faham. Oh, kalau adil tu mana? Kalau isteri pertama ni kereta besar ni, dia mesti kereta besar ni, dia mesti kereta besar ni. Tak betul. Meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Kau beli kereta Velfire yang besar tu, dia anak seorang, apa hal dia? Contoh kan? Saya tak nak pula panjang tajuk tu. Orang perempuan nak berubah muka tu, nantilah lain kali lah cerita tajuk kan. Kemudian kalau kita tengok dalam akhlak Nabi, berapa banyak akhlak Nabi yang kita ikut kan. Nabi senyum, aku pun nak senyum lah. Banyak nak senyum. Ni pasal senyum sunnah Nabi bang. Oh, masak, kalau Nabi kalau masak makanan, biasanya Nabi akan lebihkan kuahnya. Sebab nanti makanan tu nanti Nabi akan bagi sikit-sikit bagi jiran rasa, termasuk jiran baginda yang berbangsa Yahudi. Jadi kalau kita masak lebihkan kuah, wah banyak kuah ini, sunnah Nabi kak? Macam tu jawab. Wah banyak kuah, budak ni memang suka hirup, tak dapat masuk sunnah. Iya. Jadi adakah akhlak Rasulullah ni dah hidup dalam hidup kita ni? Ada tak? Bukan sekadar selawat, tapi belajar kita ikut sifat Nabi, jujur, amanah, penyayang, sabar, pemaaf. Amanah susah amanah ni. Kan? Macam mana lah nak jaga amanah? Berat amanah ni. Tapi kita yang berebut peristiwa Isra' Mi'raj tu kan, yang nampak orang lelaki tu memikul seberkas kayu, tak terbawa dah kayu ni, minta lagi berkas kayu yang lain. Tak terbawa jawatan yang sedia ada, sibuk nak jawatan lain. Dia pengurusi KRT, dia ketua kampung, dia ketua pengurusi Persatuan Ibu Tunggal pun dia. Kenapa jantan? Contohlah. Oh penasihat, oh tak kisahlah penasihat.
Akhirnya Allah tanya tak? Allah tanya. Jawatan kau ni kau buat apa? Kau makan yang lawan je tapi kau tak buat apa? Misal. Kau jadi wakil rakyat kawasan tu, sekali pun kau tak nak sampai kat situ. Kau tu pilihan raya, satu ceruk dapur orang, semua kau sampai. Contoh Allah Ta'ala tanya. Sebab ketika zaman Pak Lah dulu, ada report card dia, berapa kali dia pergi kawasan dia, cek. Terpaksa buat macam tu. Saya banyak urusan di KL. Siapa suruh? Kan? Waktu kempen semua orang orang meninggal, usung jenazah, siap masuk dalam liang lahat, tanam. Dia baca talqin. Dahsyat betul. Dah jadi wakil rakyat, saya sibuk sikit. Datang tak program Samsul Ubat, datang tu minta YB datang. Saya ada hal sikit, pergi salam lah kat dia. Pergi salam tu. Nampak tak? Tapi dekat election datang dia balik. Janganlah macam tu. Kan, benda ni tak berlaku kat sini, taklah. Ni cerita Afrika, New Zealand, Malaysia, okey. Tentulah. Amanah, penyayang, sabar. Dan begitu juga Maulud ni mendidik generasi-generasi muda ni supaya sayang Nabi. Sayang Nabi. Sebab apa? Kita nakkan syafaat Nabi. Sebagaimana yang saya sebut selalu, ramai yang dah dengar. Dah just nak mengingatkan, nak bagi Nabi sayang, nak bagi Nabi kenal kita, dua perkara kita kena buat. Pertama, kena banyakkan sebut nama Nabi, kena banyak selawat ke atas Nabi. Sebab Nabi kata, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Kena banyakkan selawat. Bancu air pun, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Barulah betul jadi ubat pada penyakit. Ini mau memaki, tak kerja lain, berterarah je. Musah kau orang, mati lagi baik. Macam mana macam tu? Kan? Cuba berubah, layan suami itu sebaik-baiknya. Zulfa pun dah layan Jamali tu baik-baik dah sekarang. Saya tak tengok orang share dan TikTok. Dan begitu juga kita. Yang kedua, nak bagi Nabi kenal kita adalah dengan cara apa? Dengan cara menghidupkan sunnah Nabi. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Nabi, apa yang Nabi buat, kita tengok Nabi buat apa. Contoh kalau kita pakai pakaian kan, kita pakai jubah, kita pakai jubah lah. Jubah ni kalau Nabi warna yang paling Nabi suka warna putih. Tu yang ramai yang pakai warna putih. Tu orang perempuan pakai telekung. Daripada dulu ramai yang pakai putih. Sekarang dia fashion, biru lah, hitam lah. Dah lah hitam, balik tarawih gelap pula. Tengok campur pula. Kan gelap je kan. Dulu putih pun takut kan. Iya, tentulah. Dan kemudian kalau ikutkan orang Arab kan, kalau kita pakai jubah ni macam saya ni bukan jubah, bukan kurta, tak masuk dalam kategori pakaian orang Islam ni. Kalau betul lah kan nak pakai, sebenarnya pakai jubah ni, jubah dengan panjang. Macam masyarakat Melayu dia pakai baju Melayu kan, jubah dengan panjang. Orang Arab tak pakai jubah dengan pendek buat sembahyang. Kan ada jubah dengan pendek, ada yang pakai kan, jubah dengan pendek. Tak adalah masalah batal semayang kan, tak ada, okey. Cuma orang Arab jubah dengan pendek ni dia bawa tidur. Jubah dengan pendek bawa tidur, jubah dengan panjang buat semayang. Tu kalau kita panggil imam Arab datang sini, dia nampak kita pakai jubah pendek, dia ni nak semayang, nak tidur je. Macam tu lah. Tapi orang Malaysia dah biasa. Itu kalau kita perasan jubah dengan pendek tu kan ada macam tali-tali, ada macam meropol sikit kan. Sebab tu lah, sebab pakai kat rumah. Barulah elok kat rumah. Orang datang dalam keadaan bersedia. Assalamualaikum, salam. Apa cerita? Pakai jubah dengan pendek. Ini kat rumah kain plekat, tak ada protection. Pender pun tak pakai. Lepas tu tak berbaju kat rumah. Assalamualaikum, ambil baju abah, ambil baju abah. Kat rumah pakai elok sikit kan. Macam tu lah maksud dia kan. Jadi itu antaranya. Lepas tu pakai wangi-wangian. Nabi pakai wangi-wangian. Wangi-wangian Nabi pakai. Kalau pakai wangi-wangian, satu pahala. Pahala sunnah.
Satu lagi, kalau kita pakai wangian, tanya pula, yang ni okey tak bau? Tak okey lah, yang ni okey. Kita pilih yang terbaik. Dapat satu lagi pada sunnah, sebab Nabi pun pilih yang terbaik. Minum air masak, sunnah Nabi. Syukur, Nabi juga bersyukur. Kita jangan bersyukur. Nabi pesan apa? Barang siapa tidak boleh bersyukur dengan sedikit, maka dia takkan boleh bersyukur dengan yang banyak. Ingat lagi Nabi, pada satu ketika, ada satu kisah tu, Nabi lapar sangat, lapar betul, mana nak cari makanan ni. Kemudian tersempat dengan Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kau kenapa Abu Bakar? Aku lapar Rasulullah. Samalah, aku pun lapar. Mari kita cari makanan. Tersumpak pula dengan Sayyidina Umar. Kau kenapa Umar? Aku lapar Rasulullah. Samalah, kami berdua pun lapar. Marilah kita. Ketiga-tiga pemimpin hebat ni jalan-jalan cari makan. Sampailah dekat rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari, siapa yang nak pergi umrah lah, pergi umrah haji kan? Seorang dua belakang ada tak dah pernah pergi umrah haji, pergi dah sampai Madinah tu, orang perempuan tak ada hebat. Madinah ada seorang pergi, dah tu je. Tak, saya nak tahu ni, baru saya boleh cerita. Kamu tak? Okey, siapa pergi Madinah, pintu nombor 1 Babus Salam. Dekat luar pintu Babus Salam tu ada satu tembok. Tembok tu sekarang ni dah tutup dengan ni lah, yang apa, yang sebab penghalang sebab Covid tu. Dulu ada satu tembok, kita boleh nampak lah, kalau kita lalu nak masuk dalam, kita nampak lah tembok tu. Tembok tu dia tak letak tagging apa-apa, lepas tu ada macam lubang angin kat atas tu. Dulu sebelum Covid, ada seorang lelaki Arab akan duduk situ, duduk kat kursi tu, dia jaga. Sebab itulah tapak rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau orang daripada negara-negara tertentu tu tahulah tu tempat Nabi bermalam, kan dalam peristiwa hijrah Nabi sampai je ke Madinah, semua berebut nak minta Nabi tidur kat rumah dia. Nabi pilih rumah Abu Ayyub Al-Ansari ni. Kalau orang tahulah bahawa daripada negara, saya tak nak sebutlah negara mana, kita tahulah negara tertentu tu, kalau dia tahu, dia menyembah-nyembah situ nanti. Tu yang dia tak letak tanda kat situ. Jadi Nabi cari makanan tadi, pergi ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari, bagi salam. Abu Ayyub tadi jawab. Bila Abu Ayyub Al-Ansari jawab, dia kata, apakah gerangannya ketiga-tiga pemimpin hebat dia datang ke rumah aku? Kenapa? Hamzah. Nabi pun tanya, ada tak makanan kat rumah kamu? Kami ni lapar ya Rasulullah. Kata Abu Ayyub, yang ada cuma buah tamar dengan air masak. Nabi pun jawab, Alhamdulillah. Ambil buah tamar, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi makan, Nabi kunyah macam biasa, dan Nabi minum. Contoh, bukan nak minum sangat, nak bagi wahab, minum Bismillahirrahmanirrahim. Nabi minum sekurang-kurangnya 3 teguk. Habis Nabi minum, Nabi jawab Alhamdulillah, dan Nabi sambung dengan ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Setiap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu sebut. Alhamdulillah, datang sama debat malam ni. Alhamdulillah, makanan pun dah siap. Saya yakin makanan dah ready. Kalau makanan dah ready, makruh camah lama-lama. Macam tu. Jangan lama-lama sangat camah ni Ustaz. Orang lapar ni, makanan dah ready, dia kata. Jadi macam tu lah. Jadi Nabi sebut, setiap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu sebutkan. Itu sebabnya dalam surah Ar-Rahman 34 kali disebut fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat Tuhan kamu yang manakah nak kamu dustakan? Tuhan bagi kita nikmat ni, ya Allahu Akbar. Malam tadi berapa ramai yang tidur tak sempat minta panjang umur, terlelap. Pagi tadi hidup lagi, dan tak ada siapa pun bangun tadi kecewa, kenapa aku hidup lagi ni, patut mati ni. Ada, betul tak? Allah bagi mata berkelip automatik. Ada terkena dekat butang, laju sikit, slow sikit, tak ada. Kan? Kalau nervous, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau kabut, kan? Allah bagi jantung automatik. Pam ni, jantung ni automatik. Kalau kita berdebar laju, duk 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 duk. Kalau nak tidur, duk 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 duk, dia slow je, automatik. Ada ke masa lahir dulu doktor tanya, ni jantung dia ni nak automatik ke nak yang manual? Kalau manual murah sikit.
Bayangkan kita kena pump sendiri jantung kita, manual. Dengar ceramah pump sendiri. Kalau Samsul buat kau tenggelam tu, kau macam tu. Kalau terkena ceramah yang ngantuk sikit dia duk terlelap, dah lupa pump, dah seorang meninggal, seorang meninggal. Setiap kali ceramah AJK masjid bincang berapa ramai meninggal tadi 13 orang, jangan panggil kita ceramah tu kata. Tak ada macam tu pun. Allah bagi automatik kan. Kalau kita terperanjat tentu automatik, semua Allah bagi nikmat. Tuhan bagi, ambil satu nikmat senang je. Allah ambil nikmat sebelah hidung ni, lubang hidung tersumbat. Allah masa tidur nak mengamuk, alah, pusing sini tersumbat, pusing sini tersumbat. Bini bising, awak ni marah siapa? Awak ni marah siapa? Nampak? Siapa yang bagi sakit ni? Cakap. Allah ambil nikmat ni sikit je, Allah ambil. Allah. Dah tak ada, baru tahu nikmat tu. Tanyalah orang lama, korang ni muda-muda boleh makan lah. Ni dah sok dah tak boleh makan je ni. Ada makan lah. Dia mengajar budak tu menjahanamkan diri dia. Daripada muda kena kawal makan. Sekali-sekala tak apalah macam malam ni. Sekali-sekala. Kan? Wah, cara sebut tu macam istimewa betul malam ni. Kambing tak lari. Kambing, patin. Sudah tak ada juga patin. Dah 2 tempat dah aku datang Pahang hari ni. Tak bau. Okey. Tu terbaik dia tu. Lagi cepatlah habis ceramah ni. Saya nak beritahu ada satu nikmat. Contoh ada saudara saya lah, saudara belah-belah mak saya. Dia nampak orang accident, dia tolong orang tu accident, dia kena langgar. Bila dia kena langgar, dia tak sedarkan diri 3 bulan. Bila dia bangun balik, semua elok. Tangan, kaki semua elok, badan semua elok, cakap semua elok. Tapi ada satu nikmat Allah tarik, lidahnya tak rasa apa-apa. Makan benda masam, benda masin, benda apa, benda pahit, semua rasa tawar je. Mula-mula dia sedar dia makan, dia buang makanan tu sebab dia kecewa, dia tak dapat rasa. Sikit je Allah ambil. Orang yang Allah ambil nikmat kaki dia, tak boleh jalan dah. Allah ambil ni telinga ni, kan? Tak boleh dengar ni. Alah, apalah dia cakap ni. Betul, dia cakap betul. Bila Allah ambil nikmat tu kan, baru kita faham. Itu sebabnya hargailah apa yang Allah berikan kepada kita. Sunnah Nabi lagi yang kita boleh hidupkan adalah bab makan. Makan buah tamar mengikut bilangan yang ganjil. Kalau kita pagi hari raya, seronok cerita ceramah raya pun cover sekali. Pagi raya makan buah tamar sekurang-kurangnya 3 biji. Nabi kita disunatkan makan sedikit dahulu sebelum pergi solat sunat Aidilfitri, makan sikit kat rumah. Kalau Nabi nak pergi makan buah tamar. Ada pula orang kata cakap, memanglah zaman Nabi dulu tak ada lomang. Pula dah. Orang Arab memang tak makan lomang. Kan? Tapi makanan buah tamar tu sebab sunnah Nabi. Tapi kalau hari raya Aidil Adha, kita disunatkan jangan makan apa-apa sebelum pergi solat sunat Aidil Adha. Balik nanti baru makan, dapat pahala sunat. Nampak tak? Macam tu. Macam hari ni orang puasa, ramai orang puasa ni puasa sunat hari putih, iaitu puasa sunat 13, 14, 15 setiap bulan Islam kecuali hari tasyrik. Nampak? Contoh macam kita tengok, kita bagi daging korban kan, kenapa kita disunatkan? Kita afdalnya daging korban bagi yang mentah. Sedangkan daging akikah tu pula kita disunatkan afdalnya bagi yang dah siap masak. Sebab daging akikah memang afdalnya yang dah siap masak, dan jangan masak pedas, masak manis sikit supaya semua orang boleh makan. Itu akikah. Tapi yang daging korban disunatkan untuk kita bagi mentah supaya kalau dapat pada orang yang susah, dia boleh jualkan daging tu untuk dapat hasil, ataupun dia boleh nak masak untuk dia makan. Tak ada masalah. Dia ada 2 pilihan. Itu sebabnya sunat.
Nampak tak? Macam kita kan, bila kita dah kalau kita lah bila bangun pagi kita nak mandi wajib kan, sunatnya ambil wuduk dulu baru kita mandi wajib, macam tu. Tapi tak boleh ke? Boleh kata. Nak mandi dulu sukatilah, tapi nak dapat pahala sunat ke tidak, macam tu. Ada orang tanya saya, kalau bayar zakat afdalnya kat mana? Bayar zakat afdalnya kalau kita nak bayarlah kat mana tempat kita bekerja. Maknanya kalau kita bekerja di Johor, bayar kat Johor, kemudian kita baliklah ke Pahang beraya, tak ada masalah. Tapi tak boleh ke nak bayar kat Pahang? Habis kau tanya buat apa? Kadang-kadang Gemar tanya soalan macam tu. Jadi Gemar orang tanya soalan yang pelik-pelik benar. Ada orang tu tanya, kalau suaminya mazhab Syafi'i, isterinya mazhab Hanafi, bercium sebelum semayang, batal tak wuduk dia? Tanya saya. Saya jawablah, kau tak ada masalah lain ke nak bercium? Kalau kau sibuk nak cium sangat sebelum semayang tu, kenapa habis main kau cium lah? Banyak cerita menyusahkan penceramah nak jawab soalan tu kan. Jadi akhirnya kita tengok kan, sunnah Nabi ni yang senang-senang. Nabi kata, Nabi sayangkan kita, hidupkan satu sunnahku maka dia sayangkan aku. Satu takkan tak boleh. Wangi-wangian pakai. Kalau pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, saya tanya, ada tak malaikat maut tanya, atau peganjat orang Arab tu, haji tak ada haji dia tu. Ni bila pergi kat sana kan, tu sebabnya kalau kita pergi ziarah, saya pergi Turki, saya pergi ke Bosnia Herzegovina, pergi negara Balkan kan, bila pergi dekat apa nama tu, pergi ziarah ni lah, pergi tengok negara-negara lain, saya gemar tanya sebab nak tahu apa rahsia dia. Macam contoh, macam mana kuatnya Islam kat sana. Pergi ke Jepun tengok, macam ni. Pergi ke Korea macam ni. Pernah tak kita dapat peluang pergi Korea, pergi Thailand, pergi apa kan, lepas tu orang kampung ni boleh cakap, daripada kau pergi sana baik kau pergi Mekah. Ayat dia. Tak salah pergi. Nabi pun pergi tengok tempat orang, itu pun sunnah Nabi. Dah ada peluang anak nak bawa free, pergilah. Cuma janganlah sampai aku Mekah tak nak pergi, tempat lain nak pergi, itu tak boleh. Itu lepas tu kan kita macam kita dekat kadang bergaduh dekat masjid ni pasal malam nisfu Syakban baca Yasin 3 kali. Ada orang marah, apa hal baca Yasin 3 kali, Nabi tak buat pun. Memang betul pun, memang betul Nabi tak buat, tapi Nabi pesan apa? Malam nisfu Syakban perbanyakkan amal ibadah. So kalau nak baca Yasin boleh tak? Boleh, baca. Cuma orang Melayu ni, orang Melayu Islam ni, termasuklah zikir selepas sembahyang, nak kan, atau tak buat kan. Macam kita tadi lah, imam tadi bawa labana sallallahu alaihi wa sallam la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih 3 kali. Lepas tu la ilaha illallah wa la syarika lahul mulkul hamdu wa kulli syai'in qadir. Lepas tu Allahumma jinna minan nar, Allah jinna minan nar, Allah jinna minan nar, Allah antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udu salam. Lepas tu baca pula ayat kursi. Wa ilahukum illa wa la ilaha illa wa rahmanur rahim, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Zaman Nabi tak buat. Betul, tapi ayat-ayat tu ayat yang pelik ke? Itu lagu-lagu yang dicipta oleh penyanyi ke? Tak. Itu semua daripada Al-Quran. Zikir liman kana narjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nak karamat Allah, nakkan hari akhirat, wa zakarullah, zikir, ingat Allah banyak-banyak. Tu kan. Cuma ulama Nusantara dulu dah tahu orang Melayu Nusantara ni pemalas. Tu sebab dia susun dengannya macam tu. Dia susun tu supaya kita ikut. Terang ikut boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik terus, boleh. Tak ada paksaan pun. Tu cuma malam nisfu Syakban tadi nak baca Yasin boleh, nak baca satu Quran pun boleh. Ustaz banyak sangat lah 3 kali, Ustaz 2 kali boleh, boleh. Sekali boleh, boleh. Yasin surah Azim boleh. Lepas tu berhenti lah je dia orang pemalas betul.
Sebab apa kita kata pemalas tadi? Bayangkan dalam peristiwa Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kan satu tangga, jumpa dengan Nabi Ibrahim. Apa Nabi Ibrahim cakap? Wahai Muhammad, tak pernah aku tengok umat paling... Apa maksud dia miskin tapi kurus? Apa maksud dia? Amal ibadah dia. Umur dah lah tak panjang, pemalas beribadah. Umat hari zaman ni. Mengaku tak mengaku? Kalau tanya Ustaz, ada tak doa yang pendek-pendek boleh amal? Yang pendek-pendek tanya ni. Yang panjang tak nak tanya? Payah Ustaz, panjang sangat tak payahlah. Contoh kan? Istighfar kan? Contoh istighfar. Kan? Sahabat tanya, kaifan astaghfir ya Rasulullah? Macam mana cara nak istighfar Rasulullah? Nabi ajar, astaghfirullah. Nabi itu ya. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rajin lagi, astaghfirullahalazim. Rajin lagi, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rajin lagi, astaghfirullah innallah kana tawwaba, astaghfirullah innallah kana tawwaba. Cak taubat sekali. Rajin lagi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Penghulu sekali istighfar. Astaga, Nabi tak jah. Astaga, la ilaha illallah. Tengok Siti Indun punya astaga, wahal. Apa kelebihan istighfar? Barang siapa mengamalkan istighfar setiap hari, Nabi kata pertama akan dijauhkan daripada bala dan musibah, dilapangkan daripada segala kesempitan, didatangkan rezeki pada jalan yang tidak disangka-sangka. Tengok Nabi suruh buat. Yang tak bolehnya macam contoh tadi, baca Yasin 3 kali itu mewajibkan, tu tak boleh. Kita kena baca 3 kali ni, itu tak boleh. Tapi kita nak buat, boleh buat, tak ada masalah. Dia kata yang buat baca Yasin 3 kali malam ni 10 Syakban tu semua neraka tu, dia kata. Yang tengok bola kat kedai mamak tu semua syurga tu, sebab dia tak baca apa pun. Janganlah macam itu, kan? Tu sebab saya kata tadi, ulama Nusantara yang saya cerita tadi, Nabi Ibrahim kata apa? Dia kata umat kau dah lah tak panjang tapi pemalih beribadah, Nabi Ibrahim kata. Habis macam mana nak buat? Suruh mereka tanam tanaman syurga. Apa dia? Itulah amalan dia, haukil. Haukil ni hanya diturunkan untuk umat Nabi Muhammad saja. Ini Nabi Ibrahim beritahu. Apa dia haukil? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu kita buat setiap kali lepas sembahyang. Sebelum doa kan? Kan last ni la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul hamdu min kulli syai'in qadir wa la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Al-Fatihah, baru doa. Kan? Sebab tu ada satu pandangan lagi kata subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Buat semua benda yang senang-senang je Nabi bagi kat kita. Ya. Minum, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kadang malu tu kan, kita pergi dekat buffet Ramadan tu. Oh ya Allah, saya paling tak suka pergi buffet lah. Satu hari pergi bazar Ramadan. Allahu akbar. Hilang ni, beli makan sebanyak-banyak. Kita boleh tahan lapar daripada pukul 5.30 pagi, pukul 6 pagi ni sampai pukul 7 petang. Berapa jam? 13 jam. 13 jam kau boleh tahan lapar. Betul tak? Tapi nak kenyang tak sampai 5 minit. Habis macam mana kau boleh beli makanan sebanyak itu? Hari ni beli banyak, patutnya dah tahu tak habis. Besok jangan beli banyak lagi. Besok beli lagi banyak tu. Hosah bangang ke tuan-tuan. Macam tu lah ayat. Kau tak boleh fikir ke semalam tak habis, hari ni boleh habis? Macam tu ke? Sebulan membazir. Apa guna kita puasa? Membazir. Nabi kata al-mubazirina, orang yang membazir sedara dengan tahu. Bukannya tak tahu. Yang setan tu juga nak ikut. Ni nampak tak? Itu saya kata tadi. Banyak kan amal ibadah kita. Nabi makan sebelum lapar, bunyi sebelum kenyang. Saya kata tu, Nabi ajar ambil sikit-sikit. Tu sebab kalau tengok buffet, Mak Saleh kalau pergi buffet, kalau pergi buffet kat hotel, dia ambil sikit, lepas duduk, dia makan. Lepas tu dia minum. Nice. Bangun ambil pula yang lain. Duduk makan lagi.
Lepas tu ambil kat ni. Lepas tu dah sudah. Okay, enough already. Kata dah cukup, kenyang. Kita malah makan buffet. Pingat. Kosong. Ambil. Duduk tu perjuangan belum selesai. Nampak pula pinggan kawan. Mana kau dapat siput tu? Siput sadut. Kambing mana? Sudahnya penuh meja. Dan dia tengok pun dia tahu dia tak boleh habis. Nabi tak ajar macam tu. Itu perangai kelahap tu. Bila orang cakap kelahap tu, makna ambil sifat Abu Lahab tu. Jadi tamak setamak-tamaknya. Nampak? Iya. Orang tamak selalu rugi. Nampak tak? Itu dia. Jadi Nabi kalau kita tengok, akhlaknya paling mulia. Teladan hubungan dengan Allah. Nabi ibadah macam mana? Allah sampai bengkak-bengkak kaki Nabi. Nabi kalau bangun pagi, Nabi duduk ni, nak makan, nak sarapan, dia tanya, wahai isteriku, apakah yang ada untuk minuman pagi ni? Maaf Rasulullah, aku tak sempat ke pasar Rasulullah. Aku tak sempat siapkan apa-apa. Nabi kata, Alhamdulillah tak apa. Aku puasa je hari ni. Senyum Nabi puasa. Kita dah bangis tu, kau tahu tak? Lapar macam mana? Tekan si canai pun tak ada. Buatlah lempeng ke? Lempeng. Buat lempeng. Kan? Nabi beribadah dengan sangat baik. Sampai kan ada sahabat kata, aku nak solat malam, aku tak nak tidur-tidur. Sebab dia tanya dengan isteri Nabi, macam mana amalan Nabi? Nabi sembahyang macam ni, Nabi mengaji macam ni, macam Nabi berzikir macam ni. Wah, tak boleh jadi ni, dia kata. Sikit sangat amalan kita ni. Tu seorang sahabat tu kata, kalau macam tu lah, aku nak solat malam, aku tak nak tidur-tidur. Yang seorang tu pula, aku nak puasa, aku tak nak berbuka-buka. Yang seorang pula, aku tak nak pandang perempuan, aku tak nak kahwin-kahwin. Yang seorang tu pula. Akhirnya cerita tu sampai pada Nabi. Nabi tanya, benarkah kamu sebut begitu begini? Memang benar Rasulullah. Nabi kata, sesungguhnya aku solat malam dan aku juga tidur. Aku berpuasa dan aku juga berbuka. Dan aku juga berkahwin. Barang siapa tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan sebahagian daripada aku. Dan sesungguhnya aku lebih tinggi takwanya berbanding kalian. Nabi beritahu. Nabi yang bertinggi takwa pun buat apa yang manusia biasa buat. Kau sampai tak nak tidur ni kenapa? Kan? Tapi janganlah tidur terlebih-lebih pula. Tidur setidur-tidur. Ada orang tidur, ya Allah, teruk betul. Kan? Dapat dia tidur orang, malam dia tidur lewat. Wah, dia tidur pukul 2, 3 petang baru bangun. Pergi kedai lepak. Ini penat. Iya. Bila Nabi nampak Sayyidatina Fatimah anaknya kan sedang baring-baring di tempat tidur, wahai putriku, bangunlah, janganlah kamu jadi seperti kebanyakan orang. Kerana sesungguhnya Allah menggunakan rezeki sebanyak-banyaknya pada waktu subuh sampailah terbit matahari. Maknanya Nabi tegur putri suruh bangun, jangan jadi seperti kebanyakan orang. Maknanya Nabi tahu lebih ramai yang tak bangun pada waktu subuh. Nampak tak? Lepas tu ramai orang sibuk sekarang kan, ekonomi, duit tengah susah. Betul tak? Nabi ajar tak macam mana cara? Nabi ajar. Aku tengah susah ni duit ni. Tuan-tuan pening kepala. Mana nak cik duit lah? Mana nak cik duit? Lepas tu kita minta dengan manusia. Kita tak minta dengan Allah. Sedangkan Nabi dah bagi formula ekonomi. Nak mantapkan kewangan kita. Nabi kata apa? Barang siapa nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggalkan 2 amalan ini. Apa dia? Yang pertama, jangan tinggalkan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Dan jangan tinggalkan amalan sedekah subuh. Yang susah tu tanya balik, bila last dia solat sunat 2 rakaat sebelum subuh? Tanya dia, bila last dia sedekah subuh? Tak susah orang perempuan. Letak je satu botol tu dekat tempat kalau kita semain kat rumah. Kan sebelum subuh tu kita ambil, letak 5 sen dalam tu. Letak RM1 dalam tu. Ni sedekah subuh ni. Letak. Cukup sampai hari Jumaat pagi. Lepas tu bagi kat husband, bagi kat suami. Bang, ni Kang masuk dekat tabung masjid. Tentu kan? Sekarang ni senang, nampak tu kat dinding tu, QR code Bank Islam 05012020338212 Samsul Amri Ismail. Tak adalah ikon masjid lah. Ambil tu, ambil gambar. Sekarang ni saya ajar telefon canggih tapi tak tahu pakai. Ambil gambar tu, simpan dalam galeri. Bila dekat Maybank to you tu ataupun Bank Islam yang apa sekarang ni, apa nama tu? Transfer direct apa namanya? Apa namanya lah? Kan?
Tak kisahlah CIMB klik, tak kisahlah. Kita tekan je scan tu, scan from gallery, dah ada dah scanner. Tekan zap, pap, masuk. Berapa ringgit masuk? Tak semestinya banyak. Berapa kita mampu bagilah. Sebab Nabi lebih cepat bersedekah pada bulan Ramadan, lebih cepat pada angin yang dikirim. Nak tunjuk Nabi ni memang senang nak tolong orang. Sedekah subuh. Nabi juga ada teladan ketika diuji. Nabi juga teladan untuk semua manusia. Maka kita ikutlah Nabi. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan sekalian, kita amalkan sunnah Nabi. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Sebab hanya dengan menghidupkan sunnah Nabi ni, kita akan dapat syafaat mudah-mudahan daripada Nabi ketika di akhirat nanti, ketika kita sangat-sangat memerlukan. Saya sebut ketika saat Nabi nak wafat, Nabi masih ingatkan umat dia. Nabi waktu nak dicabut nyawanya, Allah Ta'ala hantar malaikat maut. Wahai malaikat maut, kau pakai cantik-cantik, wangi-wangi, kau nak pergi jumpa kekasih aku, kau bagi salam dulu. Kalau dia bagi masuk, baru kau masuk. Dia tak bagi masuk, jangan kau masuk. Macam tu sekali. Kita tak dapat macam tu. Tiba-tiba dah ada depan muka lah bila sampai. Macam tu. Kemudian bila bagi salam, Fatimah masa tu Nabi dah uzur dah. Fatimah tengok, Waalaikumsalam, boleh aku jumpa dengan ayahanda kamu sebentar? Dia pun cakap, wahai ayahandaku, aku tak kenal orang tu, tak pernah nampak muka, tapi mukanya agak bengis, agak tegas, garang sikit muka dia, pakaiannya cantik. Nabi menjawab, ketahuilah, itulah yang akan menghapuskan segala kelazatan dunia, dan itu jugalah yang mengurangkan jumlah jemaah yang ada atas dunia ni. Maka menangislah Fatimah, tahulah dia yang masa ayahandanya semakin hampir. Panggillah dia masuk, Nabi kata. Panggil dia masuk. Kalau kita lah, kau cakap dengan dia, abah kau tak ada. Nak tipu siapa? Acik, abah cakap dia tak ada. Budak ni pun lurus kan, tak ada juga. Masuklah. Bila dia masuk, Nabi pun tanya, Jibril mana? Jibril pula tak sampai hati nak tengok Nabi nak kena cabut nyawa, dah menyuruh siap-siap. Tapi disebabkan Nabi panggil, muncul dia. Aku di sini wahai Muhammad, tak adakah apa-apa berita baik kau boleh hiburkan hati aku ni? Maka Jibril berkata, wahai Muhammad, kau jangan risau. Malaikat dengan bidadari syurga tengah menghias syurga ni nak sambut kedatangan kau. Subhanallah, Maha Suci Allah. Tapi kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Tak ada berita lain kau boleh hiburkan hati aku ni? Wahai Muhammad, malaikat semua dah berbaris panjang dah ni nak sambut ketibaan kau ni kat syurga ni. Subhanallah, Maha Suci Allah. Tapi kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Tak adakah apa-apa berita lain kau boleh hiburkan hati aku ni? Dia nak dengar pasal umat dia. Akhirnya Jibril pun cakap, wahai Muhammad, diharamkan syurga itu untuk orang lain. Melainkan setelah umatmu masuk ke dalamnya, barulah orang lain boleh masuk ke dalamnya. Nabi pun tersenyum, Alhamdulillah. Nabi pun panggil malaikat maut, hampirlah kepada aku, cabutlah nyawa aku. Bila cabut nyawa Nabi masa tu, Nabi berteriak, ya Allah, sakit dia, ya Allah. Macam manalah umat aku nak tanggung sakit macam ni, ya Allah. Nabi fikir umatnya lagi. Ni kena cabut nyawa ni, patut fikir kita je. Sakitnya, macam mana aku nak hilangkan sakit aku ni? Tak. Nabi tanya, macam mana umat aku nak tanggung sakit macam ni? Kemudian Nabi berdoa, ya Allah, kau berikanlah segala kesakitan umatku itu, kau bagilah aku, biar aku tanggung. Jangan umat aku sakit macam ni, ya Allah. Nabi minta. Itu sebab ada pandangan menyatakan sakit disambut nyawa ni tetap sakit. Tetapi kita ni sakit, dikatakan sakit pun dah tinggal 1/3 je, sebab 2/3 lagi Nabi dah tanggungkan untuk itu. Tapi sakit tetap sakit. Malahan diberitakan macam mana, dikisahkan macam mana ketika nanti nak kiamat, Allah akan perintahkan malaikat maut cabut nyawa semua makhluk Allah ni. Tumbuh-tumbuhan, haiwan, manusia, jin, malaikat, semua cabut semua. Syaitan, iblis cabut semua. Akhirnya tinggal malaikat maut aja seorang yang hidup dengan Allah. Maka Allah beritahu, sekarang kau cabut nyawa kau sendiri. Bila malaikat maut cabut nyawa dia sendiri, dah tentulah buat paling perlahan kan. Dia buat perlahan-lahan, ya Allah sakitnya. Dia kata apa?
Kalaulah aku tahu lah macam ni sakitnya, dah tentu orang yang beriman dulu tu, yang dicabut lembut tu, rupanya tak cukup lembut lagi. Kalau aku tahu, aku sabut lagi lembut lagi daripada dulu. Nak tunjukkan sakit pun. Kekasih Allah pun sakit, ini kan pula kita. Macam itulah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Hidup dalam dunia ni kejar 3 perkara je. Yang pertama, kejarlah hidayah supaya dapat beza benda buruk dengan benda baik. Kedua, kejarlah maghfirah, keampunan benda Allah. Dan yang ketiga, kejarlah rahmat Allah. Sebab nak masuk syurga, satu je tiket dia, rahmat Allah. Dan nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain, beribadahlah sebanyak-banyaknya. Jadi cukuplah sekarang tu tuan-tuan muslimin. Bila saya tengok signal tu, bila duduk beralih-alih, kaki kejap lurus, kejap bengkok tu, saya faham maknanya sangat membahaya kalau saya teruskan ceramah saya. Jadi kalau lepas ni nak panggil dia lagi, InsyaAllah banyak lagi nak kita share kan. Lepas ni kalau tak nak berebut, panggil kuliah subuh. Kuliah subuh tak berebut, tu boleh dapat awal sikit. Kalau malam ni dah penuh dah kan, InsyaAllah. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan kan, akhlak Rasulullah ni bukan hanya sekadar kita nak kagumi saja, tapi untuk kita contohi. Apabila kita menyantuni manusia dengan kasih sayang, kita ikut perangai Nabi, akhlak Nabi, insya-Allah mudah-mudahan kita sebenarnya sedang menyebarkan rahmat Islam ni kepada seluruh alam, dan supaya kita dapat mendekatkan hati manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebaikan-kebaikan, dengan lembut tutur bicara, dengan akhlak yang baik. Mungkin orang yang bukan Islam nampak dia pun terbuka hatinya untuk bersama dengan kita di dalam Islam, insya-Allah. Itu saja daripada saya. Bak kata orang, jarum patah di dalam peti buat menjahitkan bertimbun. Nasihat sepatah ada kalanya sukar dimengerti, rupanya penawar bertahun-tahun. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan. Maklumlah sesurbatnya gemar bergurau kan. Jadi sabar-sabarlah. Sesurbat macam tu ya. Kalau dah terlanjur bicara tu, minta maaf lah ya. Jadi itu saja daripada saya. Jadi sedikit makluman, kalau tuan-tuan dan puan ada masa, seperti biasa siang tadi kat Ketung 9, malam ni kat sini pula, kat luar sana ada satu meja ajaib. Atas meja tu ada barang Samsul Debat. Bukan tu diambil, tapi untuk dibeli. Jangan main sawuk buat balik. Tu dia cerita dia, sama crispy mengidap tu air tangan Mak Samsul Debat, betul. Tapi